new friends. No broke boys, no new friends. No that, no that, no that, no that. No broke boys, no new friends. I'm not that you give me my text. Ain't no lie, ain't no shade. Long you think you know keep playing. So good, makes no sense. Badass bitch, I'm my badass friend. No broke boys, ain't no shade. Long you think you know keep playing. No broke boys, no new friends. No broke boys, no new friends. No broke boys. Celebrate Abang Jo. Hari perhentian di mana nak berhenti. Jalur kesucian satu cinta abadi. Di mana dia sedang aku terlena. Aku yang terjatuh cicil entah di mana, hilang dalam jasad sendiri. Belum hadir lagi kot. Jepang dia kan motor juga. Semua Lee. Siapa yang belum paling official Lee? Lee apa dia hutan? Hutan. Kali. Oh, sampai. Lee, parking mana Lee? Saya parking ni siap. Kita kena keluar dari belakang. Belakang tu lah. Tepat sekejap. Awak belakang. Adi. Okey. Masuk. Omar. Halo. Rodney. Kawan. Rodney yang jalan GB. Kita banting dekat. Ini semua Dia banting ni. Jalan shortcut. Subang dekat je. tadi apa? Sini ke sini. Mana? WCE. Jalan Mana? Jam lebih. tadi Masuk jalan tempat tadi Wino. yang kontrak. Tangan kau ni kau Kali nak tepuk siapa lah? Orang yang camping. Tolong tepuk. Ambil cukup. Oh. Mana kalau tak cukup kita support lagi. Tak adalah beban sangat. Kan. Itu lah. Dia yang seronok ni bila dah nak ada event kita. Itu seronok. Setiap tahun bagi apa kalau duit tu ada kita gunakan untuk event alih-alih kita. Buat kat mana-mana apa semua. Family day. Ya betul. Uptake tak termasuk. Tidak termasuk. Itu kena buka kutu. Baru nak kaki enam kan. Fast tag. Boleh. Semua nak Boleh. kelas. Kita tak masuk tu. Sebab kita nak hidupkan. Kalau tidak kita akan Sekarang dah boleh 1-3 dah. kita lah. Pengalaman saya kan. Naik bukit memang ni. Okey. Usul nombor 3 Naik bulan 6. Right ke Bentung. Oh, tapi tok. Explain sikit. Right ke Bentung lah. Arek ke Bentung. Apa aktiviti? Kebentuk. Pergi balik. Lemah toki apa? Pergi balik. Ya, kita pergilah jalan-jalan. Dia kan lemah toki punya. Kan Anita. Anita. Ayolah. Dia pergi sekali. Saya letak nama dia masuk balik dalam grup Pak Mai tak ada dah. Saya datang nak jumpa Pak Mai bang. Mainan tajuk. Tak. Pak Mai. Pak Mai dah le. Kalau boleh minta malam bertegur sikit. Saya boleh sangat. Cuma kita tahu apa tak tahu. Okey. Yang gambar-gambar Bulan 6 tu Gambar jangan tak boleh. 7. bulan 6 hari Ayah. Sebab event tu kau tahu ada mandi ya. Tempat mandi ada. Camang. event Camang kau tahu ada. kan? Tadi bukan petan apa? Petan sana. Tidak apa. Nanti tak balik sana. Organizer dia.
Ada pada dia. Pedal tumbler. Tapi ada baca tadi dia kata boleh pergi kan? Boleh pergi. Tapi Nanti saya tanya bang. Dia punya info. Tahun baik ni. Bila kita lepas tu kita kena masuk logo tu ada tu. Boleh? Kita Buat sekali 2 kali. kata 10 orang. tak, nanti saya ambil nama, buka open apa semua. Masa 3 kali buat. Lepas tu tengok Ni jurubas. tengok bawah. Jurubas. Pasal sawit. Dia ada anju tu yang turun. Sawit ke? Saya ke tweet je. Abang kau apa kita naik kata terakhir kita dah jadi pergi. Kita buat tu. Serapan Samsung tu kan. Satu je lah kita tak ada. Tak ada content creator. Dia pandai. Kau ikut yang nama kau. Okey, yang pertama. Yang pertama cepat. Nama 2 kali ada. Orang jauh. Naim. Oh, tu Intan. Oh, tu dia. Orang tolak Intan tu yang lain. Tolak Ensen. Ambil gambar sekali ni. Ensen. Ini video. Berjalan. Rasa ni untuk tunduk udang ni. Lah, nasi Ella kan. Grand prize. Siapa nama tak ada? Siapa nama tak ada tadi? Acin. Saya urus dia. Acik dapat roti. Sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih Panting. Dah, jom. Kita pagi-pagi membuka bengkel di bawah garaj. Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari kedua yang bertempat dekat event di Banting yang terletak di Selangor. Secara spesifik terletak di daerah Hulu Langat. So untuk pagi ni kita tengoklah masing-masing sedang menyiapkan jentera masing-masing untuk bergerak ke tempat destinasi masing-masing lah. So yang macam ni tak tahu buat apa. Tadi cek minyak hitam. Sekarang ni cek suku cabut. Nasib baik lah ada perkakas-perkakas. Yang ini tak tahu apa masalahnya. Yang ni nombor plate cabut. Bukan cabut, tak cantik ubat. Wah, tak cantik. Tinggi sangat. Nak bagikan tu. Cantikkan sikit. Senang lah. So dekat tools ni banyak. Cuma head dengan block je tak bawa. Kalau bawa head dengan block ni boleh dyno sekali kat sini. Impact dah bawa. Impact kau bawa juga. Macam-macam kau ada. Dia punya bag tu bag Doraemon tu. Itulah. Ini bag Doraemon ni. Inilah bag rahsia. Nampak kecil. Tapi Ini je. Ni total ada pelayar. spare part. Siapa throttle putus ke? Dah ada dah. Senang. Di. Ya. Aku dengan Naim motor lepas ni simpan Ustaz. Ya. Semalam siapa ada bawa pusar? Siapa tu yang pada Yang besar tu lah. Ali. Ni GRCB ni kunci ada. Untuk apa ni? Kunci nak adjust preload. Oh, preload spring. Abang tak pernah adjust preload? Sekali tu je lah. Sekali tu.
sekali tu je. Biasanya preload ni kita kena rajin adjust kalau dah bertahun lah. Dah bertahun sebab sekali spring tu dia takkan kekal shape asal dia. Dia Kan? macam lama-lama dia akan longgar. Lama-lama longgar nanti adjust lah preload sikit je tak payah. Sebab spring dia kenyal kan. Dia ada kekenyalan. So dia ikut kita kan, kita pun berat badan makin naik. Berat badan makin naik. Preload kena lagi keras. Kalau tak, So selepas ni kita akan sarapan ke nasi lemak sotong. Selepas tu kita akan gerak ke Bukit Jugera. Lepas tu kita akan gerak ke Pantai Morib, makan tengah hari dan masing-masing bersurailah ke habitat masing-masing. Itu je lah untuk hari ni. Dah macam National Geography je. Ke habitat masing-masing. Lapan tinggi ni. Ada anak buaya, ada bapak buaya. Oh, nak basuh motor boleh ke? Ada apa? Ni ada sabun jawab. Oh, MW bye. MW tu lama tu MW. Dulu kalau ayah saya dia basuh pakai. Ni pakai satu penutup je. Dia dah pekat. Oh, tu hitam pun ada. Ui, lain macam lah homestay ni. Nak pakai 530. 530 boleh. Barang berus. Barang basuh. Oh. Ni kau berus. Berus dengan scraper. Toolbox pun ada kalau nak lap. Toolbox. Tu pakai ni je. Mancing. Mesti ni tuan rumah ni nak mancing. Tak adalah ni pipe dengan rantai je. Sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih Panting. Dah, jom. Sotong. Tengok ais angkat tangan. Saya tengok ais mangkuk. Saya punya Mangkuk senang. Lambat sikit. nama sikit Dah. Oh, order air tak lagi. Semua dapat. Live? Ya, live. YouTubers. TikTokers. Nescafe tarik. Live, stop. So kita berada dekat kedai makan. Kedai makan Nasi lemak sotong. yang popular dengan nasi lemak sotong. Tengok view ramai. Berbaris-baris. Dibanting. Tak kira kaum. Tak kira kaum. Ini barulah kita Malaysia. Ya. Ponoh dah lah bro. Yang tu mega gathering yang tahi shop tu. Ponoh. Tak apa, kita datang. Rem balik. So Penuh, dia tak lagi. nasi lemak sotong dekat sini popular. Sampai kedai tu pun jual nasi lemak sotong. Kita daftar. Maknanya ada batas untuk kita lah. So semalam ada cabutan bertuah, ada makan-makan yang dianjurkan oleh manduka kita lah, serta dengan tempat tinggal homestay apa semua sekali. So untuk hari ni kita akan berjalan lagi daily trip pergi ke tempat-tempat Bukit Jugera ke, Bukit Jugera. lagi apa, Nasib lah hari minggu ni kalau ada orang ada main Kelanang. Pantai Kelanang. paragliding, Bukit fire tu apa? paragliding, payung. Bukit juga. Payung.
Tu nak join ke paragliding tu? Ha, insyaAllah join. Kita lelaki. Oh. Dah lah. Bayar banjo. Berapa ratus tu lah? 100 atau 80 lebih kurang. Lebih kurang. 2, 3. Lagi 2. 3. Kalau nasi lebih Nasi lebih 1 tak apa. Kita tambah. Lagi 2. Lagi 2. orang dia. Kalau dia mau potong ni. Potongan dia Hari pasti akan ku tepati. Aku akan menjagamu semampu dan sebisaku. Walau ku tahu ragamu tak utuh, ku terima kekuranganmu dan ku tak akan mengeluh, karena bagiku engkaulah nyawaku. Edisi padu. Wagi adalah band. Yang hilang sedap. Lecikan padu. Orang Johor kata sedap. Orang Perak kata sedap. Sampai lah sok ya. Baik.